Kau dah besar panjang kan, lepas tu kau tak puasa, kau tak malu ke siap? Hello, welcome back guys. Welcome back. Oh, baru lepas hujan ni. Hujan dah kejap je. Pukul 3 tadi. Ni sekarang pukul 4. Aku patut pukul 3 tadi aku dah gerak kan, sebab aku masuk pukul 4. Habis ni dah aku tunggu hujan lah hujan. Malas lah nak tukar baju hujan kan. Ish, ni dia korek apa tu dekat ni? Aduh, habis lah. Rosak jalan tu. Ada paip pecah ke? Dia korek macam tu kan. Back balik pada hujan tadi. Tadi hujan boleh tahan lebat juga. Dia macam hujan lalu. Dia lebat tapi dia lalu je kan. So aku pun tunggulah. Sebab dah berapa hari dah ada hujan kejap dekat area Melimau ni. Lepas tu bila kat bandar nanti dah clear dah. Itu masalah tau. Tapi nampak belah sana kan, Macam gelap lagi je. Atas sana hujan kan. Aku ni kalau macam hujan lebat memang aku tak suka nak vlogging ni. Nanti tak boleh fokus lah. Aku kalau hujan lebat ke apa, aku memang akan fokus kat jalan. Sini pun basah lagi ya. Macam baru lagi. Hujan tu dia tengah lalu kan, dia tengah gerak ke depan tau. Yang mana naik motor and dia dah memang standby dekat dalam motor dia ke, atau memang dia bawa baju hujan, diorang tahulah macam mana dia perasaan dia bila nak tukar baju hujan tu. Dia punya malas kan. Sebab ada situasi yang macam contoh hujan tu dia sekat-sekat kan. Lepas tu mula-mula je hujan, lepas tu dah panas balik. Jadi nak tukar balik dah malas. Tapi takkan nak pakai je kan panas-panas macam tu kan. Baju hujan tu dah lah ada kain dia jenis macam canvas macam tu kan. Memang panas lah. Ada pula dah berhenti, dah siap-siap pakai baju hujan ni. Dah siap-siap pakai baju hujan apa semua. Dah simpan barang apa. Nak gerak je, hujan berhenti. Itu memang antara situation yang akan berlaku lah. Bukan akan berlaku, yang memang berlaku. Yang naik motor tahulah kan. Mostly yang memang daily ride pergi kerja kan. Sebab tu ada orang yang jenis dia macam mana, dia bawa baju spare. So dia biar kalau hujan pun dia reda je lah. Reda je. Dah sampai tempat kerja baru tukar. Dari sini tak hujan Tengok kering je jalan. Cocok. Kereta depan dengan slow. Wira pun mana boleh kan. Tak boleh kalah lah. Wira kan laju. Kenalah cocok guys. Jalan kampung ni tak payahlah cocok. Kau potong pun, kalau dapat potong satu kereta pun depan tu slow. Sama je. Nak kalau ada lori ke apa kan, lagi lah. Uish, kenapa tiba break ni? Aduh, pakcik, orang tak pakcik. Aduh, yai. Pakcik tu nak belok tapi dia tak bagi signal. Sebab tu lah kena jaga jarak guys. Kalau tak jadi macam tadi, Wira tadi pun dah terkejut dah. Kau dah kenapa? Kenapa jam ni? Apa hal ni? Lain macam tu sini jam. Macam pelik Mungkin banyak sangat kereta kot. Signal lori tak nampak tu. Agak bahaya lah kat situ. Sebab tu lah sekarang memang signal memang patut kena LED lah, biar terang sikit. Lori ni sembuh apa ni? Habis basah. Tempias lah. Ni yang Satria yang tak menyabau tadi ni. Dia hon-hon ni. Anat betul. Aku pun tak faham apa yang dia tak menyabau tau. Traffic light belum hijau lagi, dia dah hon dah. Kau rasa? Aduh, kau nak pergi mana Satria? Dah signal tak bagi. Lepas tu tak menyabau. Yang bawa pula perempuan. Apa lagi kita nak hantam lagi ni? Duduk belakang lori ni. Padahal tak hujan pun, tapi dunia air tepi hias tu basah baju aku kan. Visor basah, kamera pun basah. Tak tahulah kamera basah tak. Aku lap sikit-sikit je lah. Sekejap aku usah sekejap. Kamera okey kot. Tapi nampak visor habis. Visor habis basah. Oh by the way, esok puasa guys. Hari ni 29
Sorry, hari ni 1 hari bulan 3. So esok 2 hari bulan. So selamat berpuasa lah ya pada semua yang boleh puasa. Dah besar panjang, takkan tak boleh puasa pula kan. Tapi cerita pasal bulan puasa ni kan, nanti confirm ada yang jenis tak puasa kan. Lepas tu macam dia nak tunjuk dekat orang yang dia tu tak puasa. So dia isap rokok ke ataupun dia beli air apa tu dekat tepi kan. Lepas tu dia tunjuk kat orang. Dia macam dia tak sorok-sorok lah, faham tak? Ada je yang orang jenis satu dia nak perhatian je kan. Tak adalah kalau orang kau dah besar panjang kan, lepas tu kau tak puasa, kau tak malu ke siap? Dia patutnya kau kena, macam mana cakap kalau kau katalah kau tak, memang tak nak puasa sekalipun, kau ni je, kau sorok-sorok je, jangan kau tunjuk kat orang. Tu nampak sangat nak perhatian. Aku kalau bulan puasa ni memang aku tak vlogging lah. Penat-penat ni. Baik kita simpan tenaga. Betul lah. Aku punya tayar belakang ni padahal dia punya bunga dia persen masih ada lah, aku rasa dalam 50% lagi lah. Sebab tayar engine scooter kan dia ni, dia punya bunga dia susah, macam mana, dia tahan lama lah kan. Tapi aku dah terasa lah kalau bila nak belok-belok ke, memang rasa licin lah. Kira tak bagus lah tayar ni. Walaupun dia brand kayangan kan. Aku rasa nak tukar ni lah, apa tu, Rosso Sport kot rasanya. Ataupun Pilot Street. Bukan Pilot Street, Michelin apa Michelin City Grip kan, tak silap aku lah. Kalau Pirelli tu pula harga memang lebih kurang je. Tayar sekarang ni masalahnya, orang cakap Rosso Sport tu macam terlampau, sebab dia soft compound kan. So kalau untuk aku jarak jauh ni kan, boleh nak pakai kalau duit tebal lah. So tapi setahun aku rasa 2 kali kena tukar ni. Yelah setahun je dah 30k, 30,000 km untuk motor ni lah. Kat tayar soft compound ni dia punya botak dia cepat. Itulah, tengoklah macam mana. Tapi memang kena tukar lah. Aku akan tukar maybe sebelum raya ni kot, atau lepas raya, tengoklah macam mana. Walaupun tayar dia, serius, tayar dia bunga masih, kalau sekejap lagi aku tunjuk bunga dia, memang tebal. Tapi memang rasa dah tak bad tu, licin gila. So bila licin ni aku, punya confident tu hilang terus confident. Even jalan tegak macam ni pun, mana tahu kan, boleh tergolek ke apa. Hari ni hari Sabtu, patutlah banyak kereta tu. Lepas tu pula esok puasa, orang dah start beli barang dapur kan. Nak beli terus seminggu ke 2 minggu ataupun sebulan ke terus kan. Sebab malas nak keluar lagi. Aku pun hari pun dah lupa. Oh, nombor plate tak ada. Mantap lah. Tu depan dah boleh jam dah tu. Dah macam ada bazar lah. Dah dekat pun nak bagi signal lah kau ni. Perangai. Ni belum ada bazar. Tapi esok bila dah ada bazar kat tepi ni kan, oi lagilah. Ni semua memang jam kat tepi-tepi ni. Oi, signal tak ada. Signal. Oi. Padan muka kena kat kau balik. Padan muka. Itulah kau buat aku macam ni kan. Lepas tu kereta depan, at least kereta depan tu bagi signal kan. Padan muka. Kau hempit aku tadi. 5 kau ujung lah. Oi, jam. Banyak kereta ni. Semua nak ni kan. Apa ni? Yalah, esok dah start puasa. So nak makan puas-puas ni. Confirm. Oi. Kejut aku. Oi. Apa ni? Tak menyabau. Baru hujan tu. Baru hujan ya. Sebaik aku dah sampai. Hujan panas ni, lagi bahaya hujan panas ni. Hujan panas ni dia lagi tak elok lah untuk kulit, untuk kepala dah semualah. Aduh, parking. Aduh, benda paling malas sekali aku nak cari parking. Hari Sabtu ni, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tak ada parking mat. Ada tadi belah hujung, tapi aku malas nak pusing belah hujung tu kan. So pusing je lah.
Habis parking yang tak ada. Oh ada. Aku dah jumpa belah sana. Baik. Up. Oh hujan. Ni nice punya parking ni. Betul-betul ujung dia bagi. Okay, aku tunjuk lah korang aku punya tayar ni kan. Tengok, bunga tebal lagi tu. Memang tebal. Tapi itulah, aduh, nak kena tukar tayar baru lah. Apa korang rasa? Macam ni tebal ke tak? Bagi aku ni tebal lagi. Tapi aku kena tukar juga. Sebab aku dah tak suka kan. Sebab asyik nak, bila nak belok je asyik macam licin je kan. Jadinya tukar je lah. Walaupun duit tak berapa banyak. Okay lah, nanti kita sambung guys. So, ciao.